Kereta tak sempat siap hari ni. Baru dapat keluarkan Hisam. Hari ni sehari baru dapat keluarkan Hisam. Sebabnya memang kena buka habis. Atas ni semua kena buka. Sebelah sini casing ni semua kena buka. Semua start housing, coolant semua kena drain. Minyak dia semua kena drain. Kaca kena buka. Kaca kena cabut. Compressor ekor, alternator, semua kena bagai. Mata-mata nak keluarkan benda ni je. Nak keluarkan benda ni je. So ni barang-barang lah. Mounting semua kena buka. Mounting bawah, mounting atas semua kena buka. So hari ni memang tak sempat lah. Nak kena tengok esok. Esok mungkin lah, esok mungkin boleh siap. Tapi nak kena running dulu lah. Nak running dulu apa semua. Takut ada leaking ke apa ke. Kalau siap esok, alhamdulillah.